Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey. Pagi di Bukit Fraser. Ini adalah food court Bukit Fraser. Kita nak cari makan nasi lemak kot. Kalau ada kat sini. Nampak ada kedai buka ni. Belakang saya dengan depan sana. Ada kedai nasi lemak Melayu kot. Okey. Pagi agak pagi sangat ni tapi tak berapa nak buka lagi ha. Suhu sini sejuk lagi, memang sejuk. Okey dah. Okey, assalamualaikum. Tengok. Ini adalah nasi lemak Bukit Fraser. Dah selalu rasa nasi lemak Genting Highland, Tamarind Highland. Okey, ini adalah nasi lemak Bukit Fraser pula. Okey, nampak special. Okey, kita cuba rasa ni . Selamat menjamu selera. Assalamualaikum. Okey, sekarang berada di Islands Water, Bukit Fraser. Okey, tengok ke dalamnya. Ini adalah sebuah tasik buatan rasanya. Okey, tasik ni khas untuk aktiviti berkayak dalam air. Nampak tu ada keluarga bahagia di situ. Okey, dengan sekitaran semula jadi sini sangat indah. Sangat cantik sini. Tengok tasik tu, banyak ikan. Ikan talpia rasanya. Ikan kap. Okey. Suasana masih sejuk di sini. Okay, di sana mungkin ada satu khas untuk pejalan kaki sana. Untuk lihat keindahan tasik. Okey. Menikmati hirup udara segar sini di tasik Islands Water ni. Kita tengok sekitaran tasik sini. Oh, tengok ikan-ikan kelaparan. Nampak mulut-mulut buka lapar. Tak sarapan lagi kan. Ya hang. Besar-besar ikan. Sedap dengan air ni. Tengok ikan, banyaknya. Nak bagi makan apa? Roti tak bawa. Sedap masak steam. Tengok. Kan gigit kan? Acah-acah je bagi makan. Sian dia lapar. Tak ada ini ke makan ikan. Ikan yang lapak-lapak. Tengok. Betapa rakusnya ikan-ikan ni. Bismillah. Banyaknya besar-besar. Geram lah. Ya Allah. Ikan keli pun ada. Ya Allah, besarnya. Habis dah banyak-banyak kawan dah. Besarnya. Banyak ikan. Beribu. Okey, dah habis. Lain kali pula. Beribu datang. Kenangan manis kau dan aku. Sini tasik. Kita jalan merintas tasik. Jambatan terapung. Dan bawahnya adalah air yang menyimpan ikannya beribu-ribu.
Oh, ikan ikut lah kita. Dia macam tahu je kita nak bagi makan ni. Dia ikut lah. Macam dia kenal kita bagi makan tadi. Oh, banyaknya. Untuk berjalan kaki sampai ke hujung mana tak tahu. Oh, ada juga angsa menumpang habitat di sini. Sampai mana ni? Oh, sampai di sini saja. Atau ada tempat untuk berehat. Untuk berehat atas ni. Mungkin kaki pancing ke sana kot. Tu apa, sungai ke? Mungkin dia blok sungai kot. Okey, tengok. Ada pasang itik air silap. Ikan tu ikut kita lah. Tak kacau. Putih, bersih. Tak ada makanan bagi itik. Okey, jom kita selfie. Itik. Itik, jom selfie. Selfie cantik lah kau. Selfie satu. Pandai pula dia selfie. Kan? Kacaknya. Nak pergi berenang, berenang. Okey, berenang. Tangkap ikan. 1, 2, 3. Tak. Dah. Beribu kan. Tiga rasa. Tiga rasa ikan bakar, kukus. Terima kasih. Ni, padat sangat ni kena baby please. Ikan keli besarnya. Gajah. Ni ada 10 kilo pun tak cukup. Ni le kan. Oh, sebenarnya itik patut. Okey, kita nak beransur dari sini, Tasik Islands ataupun Islands Water. Jadi kita tadi nak cubalah nak kayuh dalam ni. Kayuh pakai kayak. Taklah lain kalilah. Datang ramai-ramai lagi sini. Lagi seronok.
Oh, gegasi jalan. Habis. Bergelora tasik ni. Oh, habis ikan-ikan ikut. Oh, dia kenal kita dah. Ingat dia ikut kita. Okey, bye-bye ikan. Nah, yang orang ramai. Okey, ini mungkin ada sedikit informasi ataupun makluman pada pengunjung. Untuk sewa bot RM10 untuk 2 orang. 15 minit. Ini mungkin operasi yang terkini ni. Okey, 8.30 ke 4.30. Kecuali hari Jumaat. Okey, weekend 8.30, 6.30. Okey. Tourism Pahang. Okey, sekarang ni kita ronda-ronda sekitar Bukit Fraser. Ni adalah sebelah kiri kita ni ada hotel 3 bintang silap. Jadi siapa nak bercuti sini banyaklah pilihan untuk bermalam sini. Gantung pada poket lah. Kemampuan poket masing-masing. Sini pun ada tapak perkhemahan, campsite. Sebelah kanan saya ni. Macam penuh lah. Penuh lah orang parking sini untuk camping. Kita berhenti sini lah, kita pusing. Itu apa tu? Jalan Cerah. Ada member camping sini. Ada tandas. Hai. Sekarang ni kita sambung lagi perjalanan ke Fraser. Apa yang ada di sini lah. Satu tempat dikatakan tapak khemah, dikatakan sewa sini, di sini RM30 satu hari. Untuk tambahan ada nambur sini. Jadi kita kalau ada pilihan untuk beberapa hotel, kita boleh pasang khemah kita sendiri ataupun RTT ya. Sini kemudahan dia, RTT tandas memang tip-top lah untuk masak, untuk apa semua aktiviti khemahan memang sesuai. Di sana pun ada tempat barbecue tu. Ya, tempat santai-santai pun disediakan. Kalau hujan ribut ke, kita boleh lindung sini. InsyaAllah. Jadi sini rasa sesuai lah untuk bawa kita minggu kawan-kawan bercamping sini. Okey. Lihatlah keindahan alam ciptaan Allah Ta'ala. Gunung Ganang, Bukit Bukau, awan dan langit biru. Okey, nampak kereta biru tu pun sama. Ini tapak campsite tadi ya. Pemandangan di sini memang menyendarkan, cantik. Hirup udara segar. Ya, paku gegasi. Satu spesies paku yang hidup di tanah tinggi. Okey, ini adalah tapak perkhemahan yang sesuai untuk kita beraktiviti berkhemah ataupun RTT. Cuma RM30 semalam. Kena daftar lah. Ui, besar sekolah ni. Sudah? Oh, hari ni cuti. Kenapa ramai sangat orang? Okey, sekarang kita hala balik ke Menara Jam. Kita pusing-pusing lagi kalau ada tempat yang menarik sini.
Tapi kena update lah bukit-bukit peranginan macam ni. Janganlah dia biar macam nampak buruk je. Ada apa? Banglo terbiar. Cuba usahakan banglo tu jadi homestay ke, mesti laku ni. Ada tempat apa untuk family beriadah ke. Oh, ada lori sampah lalu. View point di sini yang cantik. Tengok belakang Gunung Ganang sana. Langit biru, bawahnya ada taman. Okey. Di sana tu ada apa ni, restoran. Restoran tepi lereng bukit. Okey, di atas sana tu taman awam. Okay, ini sebahagian yang pemandangan cantik di Bukit Fraser. Kalau terus tadi turun ke KL terus. Macam nak runtuh tengok. Seram. Oh God. Padam lah nanti. Bunyi muzik je. Macam naik apa ke bukit bendera je tu. Tu Fraser 0 km. Masuk ke dalam. Okey, dah sampai. Fraser 0 km. Jadi di sini ikut agaknya dalam peta asal Bukit Fraser sini. Ini replikanya daripada fiberglass. Nampak macam batu. Fraser 0 km. Sekitaran sini memang nampak Gunung Ganang sana memang cantik. Dan ini sebenarnya sebelah restoran Aida Dania Tea House. Mungkin dah buka kan ini. Bila kita melawat. Okey. Dah, kita ambil gambar sini. Dua-dua. Stand. Nanti tak pasang dulu ni. Restoran Tea House ni. Ada bau sedap juga rasanya. Okay, kita tengok taman dia. Taman sini banyak panda. Tapi panda dah jadi hitam putih yang berlumut. Mungkin malam lagi cantik kan ni. Oh, panda jatuh dah. Tea House. Okey. Dah cukup pasal kot sini untuk berangkat balik. Selamat tinggal Bukit Fraser. Jadi kalau nak akan datang, harap ada kemajuan di sini. Soalnya bangunan-bangunan yang lama tu, tolong baikilah pihak berkuasa. Tempat ni sangat menarik. Atas lah.
Okey, sebelum kita nak berangkat ke Kuala Lumpur baru, kita pusing roundabout jam ini. Nampaknya orang sibuk nak ambil gambar sini. Tu Kuala Lumpur lah, okay, ikut. Okay, kita ikut laluan sehala untuk keluar pada Bukit Fraser ni. Okay, raut Kuala Lumpur ada bawah. Dah buka gerai-gerai tepi jalan ni. Nak cendol? Dua? Tak nak. Tak nak. Okey, bye-bye Bukit Fraser. Jumpa lagi panjang umur. Kita boleh jumpa lagi. Ni taman Lady. Tak sampai lagi ni. Ada taman sini punya. Bandar. Okey, kita ikut Kuala Lumpur baru dan Kuala Lumpur. Sini. Okey, bye-bye Bukit Fraser. Ada tempat singgah lagi sebelum nak ke Kuala Lumpur. Ini ada sungai bawahnya ni. Macam bunyi jeram bawah. Oh, ada RTT sahabat kita. Sekejap. Tentu kita kenal. Tak. Ni geng RTT ni. Kita horn sikit. Assalamualaikum. Geng. Selamat. Geng RTT. Sini dua hala. Tak apalah, insyaAllah. Asalnya Oh, ada lagi Pak camping sana. Tu. Oh, ramainya. Oh, sini macam lagi luas, lagi ramai. Ada apa ni? Pesta apa? kita tak tahu dah. Ni baru nampak orang baru camp apa berkemas nak balik dari camping malam tadi. Ni apa namanya? Ada tempat khas camping sini. Ini bukan RTT je, tak ada TT, tak ada RTT ke apa semua ada. Apa dia? Tadi cakap bahasa bahasa ni, cakap elok pula. Cakap bahasa bahasa lah. Ni apa tempat ni? Oh, sini dia Paddock Fraser's. Ni tu. Paddock ni apa? Oh, tempat burung. Taman burung. Oh, ini ada dalam video tu. Ada apa? Logo. Nak jalan di sini tapi parking depan. Hobbit House pun ada. Hobbit House ni dah kita cari parking lah. Mana lah parking ni? Jalan sempit. Oh, tu ada orang parking tepi jalan je. Boleh lepas sini. Sini boleh. Macam ada kesan orang parking. Berapa kelas kan sekolah Tamil ni? 2 je kot. 2 kelas.
Ada ke sekolah taman. Okay, tadi kita berhenti minum-minum sekejap, makan pisang goreng di gerai tepi jalan ni. Itu adalah jalan ke arah Bukit Fraser. Okey, kita sedang memusing satu roundabout pokok. Pokok pine kot. Sebelah kiri ni pun ke arah Bukit Fraser. Dan kita menuju ke arah Kuala Lumpur. Okey, ke kiri. Jalan sahala ni. Turun sahala. Ada juga melintas. Macam mana pula kau? Kau kena undur. Jalan sahala kan? Kenapa? Dewan. Dah. Okey, sekarang kita ada di persimpangan antara Raub ke Kuala Lumpur ataupun Kuala Kubur Baru. Okey, selamat tinggal Bukit Fraser. Ya, kita akan ke Kuala Kubur Baru. Kita mintas ke Genting Highland dan Pahang. Kita akan ke Selangor. Selamat datang ke negeri Selangor. Kurang 30 km ke Kuala Kubur Baru. Ke sebelah kanan kita ni ada macam satu lorong tinggalan untuk jalan kaki, tapi dah lama tak dibaiki. Oi, ada apa ni? Ramai orang. Ada latar ke apa? Tersembunyi di sini. Ni yang dalam video tu orang tengok latar. Ya Allah, teruknya tempat ni. Kenapa tak dibaiki? Orang tadi ke mana? Ke bawah? Kuih. Bunyi apa? Nak ke Kuala Kubur Baru, saya berhenti sekejap di satu tempat namanya Air Terjun Semangkuk. Tengok, hati-hati melintas. Kelihatan juga ada seorang pemandu pula. Penunggang basikal sedang berehat makan pisang itu untuk mendapat tenaga lebih. Okey, sini ada kemudahan tandas dan tempat rehat. Tandas. Olah, teruk dah. Tapi bolehlah kencing. Tak jaga tandas. Lagi tu. Okey. Air terjun yang tinggi dan sejuk. Ada jambatan kecil sini cantik. Hai. Alamak. Oh, dia ada macam kolam kat atas. Cantik, menarik. Oh, penuh pasir lah sini. Tidak boleh nampak air yang dalam. Tapi okey juga. Ada macam pantai sikit. Oh, dulu ada tempat sekat tu. Lihat dah. Air terjun Semangkuk. Tak pernah sampai lagi. Punya ada air terjun yang indah di sini. Boleh mandi, agak jernih.
Harap tidak tercemar lah air ni. Tengok air ni semacam ada empangan kecil rasanya. Mungkin disekat, mungkin ada orang boleh mandi kat atas tu. Dekat bawah ni pun memang boleh mandi, duduk-duduk saja. Oh, sejuknya air. Sejuk. Okey. Lihatlah keindahan alam di Malaysia. Sekarang Kuala Lumpur baru. Oh, banyak apa? Macam air, kepala air kat atas tu. Dia melambakkan sampah-sampah. Ini adalah jambatan mini untuk orang ke seberang. Okey, cantik, tertarik. Ada bunyi something itu. Okey, sini kita berhenti sekejap tengok pemandangan di sebuah tasik hala ke Kuala Lumpur baru. Tengok betapa hijaunya di sini. Airnya jernih. Seberang sana pun tasik yang hijau. Dan di sini ada sekumpulan motosikal. Jernihnya air. Takut. Okey, kita berada di Kuala Lumpur baru. Alhamdulillah dah sampai. Di sebelah kanan saya ni masjid cantik, Masjid Jami' Ar-Rahimah. Cantik masjid dia. Sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. InsyaAllah kita sama-sama menunaikan solat waktu zuhur. Saya sedang menuju ke kolam air panas. Katanya kolam air itu boleh merebus telur. Tadi saya bawa beberapa biji telur untuk cuba. Okey, on the way to air panas. Okey, ini adalah kolam airnya. Ini rasanya agak dalam, tapi jernih air dia nampak. Celah-celah batu katanya. Memang rasa bahang panas ni. Okey. Salin sana.